Okay guys, welcome to Back to Basic episode 4 kalau tak silap saya. So hari ni kita ada 17 Pro dengan 17 Pro Max. Perbezaan yang paling ketara sekali lah daripada yang series 16 Pro dengan 16 Pro Max ni, yang keluaran 2024, yang ni keluaran 2025. Dia dah buat design baru, dia ada two tone ni. And dia tukar daripada material titanium ke stainless steel dengan dia ada kamera Plateau ni. Kenapa dia buat kamera ni macam ni? Disebabkan motherboard semua dekat sini, area sini. So dia perlukan ruang yang lebih besar lah kat sini sebab dia nak letak bateri semua dekat sini. So itu perbezaan yang pertama lah daripada 16 Pro, 16 Pro Max. Yang kedua pula adalah dia punya kamera dah upgrade. Yang kamera telefoto dah boleh zoom 8 dan juga dia punya telefoto kamera 48 megapiksel. Perempuan sukalah wide view field kamera ni. Kalau korang tengok, dia boleh view besar. So nanti nak raya selfie sedap. Ni 17 series semua ada. Lepas tu ada lagi satu info, tapi yang ni untuk orang Malaysia tak penting sangat lah. Kalau di market luar, tak silap saya di Canada, Arab, Japan dengan US, dia tak ada tempat letak SIM ni. Bila dia tak ada tempat letak SIM ni, dia punya bateri terus besar macam ni. Kalau macam kita punya, bateri dia still L shape juga. Dia ada potongan kat sini. So kalau korang beli yang version eSIM, bateri dia lebih besar. Kalau dah dapat sesuatu, tahu mana satu nak pilih. Kalau nak pilih quality, pilih AHD.